Dekat Kelang mana nak cari lagi air gelas besar macam ni tapi hak milik Bumi Putra? Dan Ena macam tak percaya semua kat depan Ena ni harga dia Yes, bagi Ena sangat murah set Legend 1991 ni. Hanya RM159 je weh. Je weh? Sabar Sat. Set ni memang sesuai sangat nak kunyah dengan family sebab korang akan dapat sotong steam limau 2 ketul dan sotong dia berisi tau. Memang sedap weh sebab dorang steam guna cara lama bukan rebus dulu. So kemanisan sotong tu maintain tau. Okey, ada siakap 3 rasa. Dia punya sambal 3 rasa tu betul-betul lain macam ya. Bukan rasa manis sos tau YTJT. Berat rasa dia. Manis tumisan dia pun sedap. Pedas dia pun memang berasa. Next ada tom yam merah, telur dadah kumsa. Telur dadah ni bukan jenis yang kosong. Dalam dia ada isi udang beberapa ketul yang dicincang. So rasa dia lebih berat dan mengenyangkan. Nasi putih of course ada untuk 3 hingga ke 4 orang. Dan yang paling syok, ada teh air cincau jambu ni. Tak, jangan kau bedah seorang. Kau kena kongsi gelas besar macam ni. Jangan kau buat naya kat badan sendiri ya. Dan lagi berbalonnya, dorang belanja satu set cakoi mini resepi ori dari negara jiran. Untuk yang set Legend ni. Dan rasa mini cakoi dia memang sedap. Dough dia lain daripada lain tau. Sekiranya lah kan macam lauk tak cukup, korang boleh tambah pula siakap steam limau, salmon kaimsam. Dan ini pertama kali tau Ena kunyah salmon masak macam ni. Serius, semua yang Ena kunyah ni tak ada satu pun yang cela kat tekak Ena ni tau. So jomlah cuba. Memang marem weh.